masak apa? Hari ni kita masak salmon grilling dan miso soup. Salmon ni kita masak apa-apa pun sedap sebab ikan air tawar ni dah ada rahsia dia sendiri. So manis dia, lemak dia semua dah lengkap dah. So kalau kita nak masak goreng kunyit pun dah sedap. Mula ikan dah siap basuh tu, kita kena lapkan dulu dengan tisu. Lepas tu kita lumurkan bersama garam dengan sebut lagi hitam. Kalau letakkan miso pun boleh. Lepas tu kita perapkan selama 15 minit ke 20 minit. Sementara tu kita boleh buat telur kukus untuk letak dalam miso soup. Kita pecahkan satu telur, letakkan garam, kita kacaukan dia untuk seketika. Masukkan air, lepas tu kita masukkan sebut ladi hitam. Kita kacaukan dia sampai dia kembang. Lepas tu kita boleh masukkan daun bawang. Lepas tu kita kukuskan selama 10 minit ke 15 minit. Lepas tu untuk miso soup pula kita masukkan sebut dashi, kita panaskan sampai mendidih. Lepas tu kita masukkan wakame, bagi dia kembang. Lepas tu kita boleh masukkan paste miso. Kita kacaukan dia sampai dia sepati. Bila telur kukus sudah masak, kita boleh masukkan telur kukus dalam miso soup. Lepas tu kita kacaukan dia. Lepas tu kita boleh tutupkan api. Kita masukkan bonito flakes. Kita kacaukan dia sekejap. Lepas tu kita boleh hidangkan. Untuk salmon pula kita boleh cairkan butter. Kita masukkan salmon yang sudah kita marinate tadi. Kita masakkan dia sekejap dalam 5 minit ke 10 minit. Bergantung pada cita rasa. Lebihan butter tu kita jangan buang sebab kita boleh gunakan untuk masak sayur. Bila semua dah siap, makanan boleh dihidangkan bersama sayur yang sudah dicelur dan dah digaulkan dengan butter. Lepas tu kita boleh hidangkan bersama miso soup dengan nasi. Jom makan!